Mahu mencuba adalah Jazarin Jamaluddin. Cantik tendangannya. Apek sendiri pun mengatakan bahawa tak boleh buat apa-apa. Gol seawal minit yang keempat. Ya, satu tendangan yang begitu tepat sekali. Execution yang begitu baik. Adin sudah lama juga menunggu bola. Tidak offside. Safi Salih. Peluang yang baik untuk Safi Salih. Rembatan yang dilakukan dan kemudiannya untuk Makyo. Peluang untuk Makyo. 2-0. Syarul Idlan Talaha melupakan sejenak permasalahan yang berlaku di luar padang untuk menjaringkan gol menerusi gerakan yang cukup bijak kerana berjaya memperdayakan barisan pertahanan Kelantan dan juga Khairul Fahmi Cemat. Kita nampak juga ada kelonggaran selain daripada fullback bagi pasukan Kelantan malam ini, Lee. Ya, betul. Dalam pada itu, Indra Putra. Peluang yang baik. Satu deflection untuk merapatkan kedudukan. Kerana satu peluang yang terbuka di luar kawasan penalti untuk Indra melepaskan rembatan. Azhar Roya. Cantik lorongan ini. Ngadel rudeng ke arah sepakan penalti. Ada kontak yang dilakukan oleh Khairul Fahmi Cemat. Apapun dia sekarang ini berdepan dengan Safi Salih dalam usaha untuk kembali menaikkan namanya dan rembatan kencang dapat diselamatkan. Hantaran pendek untuk Syafiq Rahim. 3-1. Gol daripada permainan terbuka. Hantaran yang bijak dari Syarul Idlan Talaha kepada ketua pasukan kebangsaan. Kali ini Apek tertewas, Rosli. Tertewas daripada corak permainan juga serangan terbuka. Farhan. Tandukan yang baik. Itu dia. Kencang tandukan dari Abidan Anwari. Walaupun cuba ditepis keluar oleh Al-Hafiz Hamzah. Untuk menewaskan Khairul Fahmi Cemat. Itu dia. Ada deflection di situ. Lionel Nunes. Namanya disebut-sebut ketika warming up. Malam ini dikatakan Pablo Aimar ada di sini untuk memberikan sokongan kepada rakan senegaranya.